Pembentangan belanjawan madani keempat bukan sekadar angka dan perbelanjaan. Perdana Menteri menyatakan sebaliknya merupakan hala tuju untuk memastikan kerajaan terus membantu rakyat tanpa menambah beban hutang negara. Belanjawan 2026 bakal dibentangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat 4 petang ini merupakan belanjawan keempat kerajaan madani pimpinan beliau dan yang pertama di bawah rancangan Malaysia ke-13. Sekaligus menjadi asas utama bagi pelaksanaan Pelan Pembangunan Negara untuk tempoh 5 tahun akan datang. Belanjawan 2026 dijangka meneruskan momentum berasaskan landasan kukuh yang dibina melalui belanjawan madani terdahulu dengan memberi tumpuan kepada belanjawan madani terdahulu dengan memberi tumpuan kepada 3 tonggak utama ekonomi madani iaitu menaikkan siling pertumbuhan negara, meningkatkan taraf hidup rakyat serta memperkukuh tadbir urus dan reformasi sektor awam. Tumpuan turut digerakkan ke arah pelaksanaan agenda ekonomi jangka panjang di samping menangani cabaran jangka pendek bagi mengekalkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi negara.